Jadi, ucapan Nabi tak sama dengan apa yang disebutkan oleh Ustazah Asma' Harun. Ada usul-usul yang soalannya pergi banyak kali macam melancong. Memang dituntut. Nama pun ibadah. Lagi banyak ibadah, lagi banyak pahala. Kita tahu, umrah kali pertama wajib. Ini mazhab Syafi'i. Haji kali pertama pun wajib. Dan Nabi kata, kalau kamu mampu, lakukan setiap tahun haji. Nabi kata, haji pun kalau mampu, lakukan setiap tahun. Begitu juga para sahabat. Dan Nabi kata, kalau kamu mampu, lakukan setiap tahun haji. Dan Nabi kata, kalau kamu mampu, lakukan setiap tahun haji. Dan Nabi kata, kalau kamu mampu, lakukan setiap tahun haji. Nabi kata, haji pun kalau mampu, lakukan setiap tahun. Begitu juga para sahabat, setiap tahun haji. Ialah sahabat dekatlah daripada Mekah, Madinah ke Mekah kan. Jadi kalau umrah, maka kalau mampu, setahun berapa kali? Mampu, pergilah. Sebab ada orang kata, lebih baik tajuk orang yang tak mampu. Itulah. Okey, baik sahabat-sahabat, itu kenyataan daripada Ustazah Asma' Harun yang menjadi perbahasan dan menariknya telah dipersoalkan. Nabi tak kata pun kalau boleh pergi haji tiap-tiap tahun, pergilah haji tiap-tiap tahun. Tak. Bahkan pada zaman Nabi ada seseorang telah bertanya kepada Nabi, adakah ia perlu dilakukan setiap tahun? Nabi SAW mengatakan bahawa kamu tidak akan mampu jika aku mengatakan ia. Jadi, ucapan Nabi tak sama dengan apa yang disebutkan oleh Ustazah Asma' Harun. Ya, kita tahu bahawa ibadah itu dilakukan dengan lebih banyak pahala. Tetapi apabila awak sandarkan ia kepada Nabi SAW, kita mesti berdisiplin. Kerana apa yang diucapkan oleh Nabi, kita kena quote seperti mana yang diucapkan oleh Nabi. Jangan duk main sebut sahaja. Kerana Nabi SAW sebut, Nabi kata, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup seseorang itu dianggap sebagai pembohong bila dia ni sebut apa saja yang dia dengar. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, maka tempatnya adalah di dalam api neraka. Kenapa ini diletakkan bahagian kecil dekat sini? Tak letakkan dekat bahagian atas, tak letak bahagian utama. Tetapi yang ni yang diletakkan kecil. Saya tak tahu pasal apa dilakukan hal ni. Kerana seolah-olah perkataan apa yang saya perlu betulkan adalah penggunaan frasa Nabi cakap. Padahal ini adalah benda penting. Benda ni bukannya kecil, bukan benda yang sememeh, bukan benda yang selekeh. Ini benda besar. Bila awak kata Nabi kata, awak dah sandarkan kepada Nabi. Bila awak tersilap, cakaplah saya minta maaf saya tersilap. Cukuplah. Tetapi kenapa diperpanjangkan benda yang tak perlu awak panjangkan? Kita sebagai seorang pendakwah kena berhati-hati terhadap hal ni. Jangan sesenang hati, sesuka hati menyebutkan sesuatu yang Nabi SAW tak sebut. Dan apabila kita tersilap menyatakan sesuatu, maka jangan pula kita banyak mencari alasan.